tabung santunan Kasih Pusaka Hanafi Selangor. Nak tahu? Jom kita ikuti penjelasannya. Okey, bila kita sebut pasal seni mempertahankan diri, selalunya apa yang terlintas kat fikiran kita? Ketangkasan fizikal kan, terpis pukulan, langkah yang lincah, benda-benda macam tu. Tapi hari ni kita nak tengok satu evolusi yang sejujurnya sangat luar biasa. Kita nak sembang macam mana sebuah organisasi warisan Melayu ni tak cuma ajak ahli dia bersilat, tapi dorang melangkah jauh ke depan. Dorang bina satu perisai keuangan yang sebenar untuk lindung keluarga dorang. Menarik kan? Jom kita tengok. Dalam tradisi seni silat cekak pusaka Hanafi ni, kalau kita hayati betul-betul, ikatan ahli dia bukan setakat kawan berlatih kat gelanggang je tau. Ia lebih kepada satu keluarga besar. Memang utuh. Ada satu konsep ni yang kita panggil ta'awun atau saling tolong-menolong. Benda ni dah memang sebati dalam DNA dorang. Jadi kalau ada saudara seperguruan yang ditimpa musibah, automatik semua akan turun padang untuk tolong. Bak kata orang, inilah sains insani yang paling real. Tapi masuk ke bahagian satu, kita kena bincang sikit pasal realiti ekonomi moden dan cabaran sektor tidak formal. Sebab kita semua tahu, niat murni je tak cukup kalau nak survive zaman sekarang ni, betul tak? Walaupun semangat persaudaraan kita tu dah kuat, kita kena telan satu hakikat yang agak perit. Ramai kawan-kawan kita, pegiat seni, jurulatih, sebenarnya terdedah pada risiko kewangan yang sangat tinggi. Kenapa? Sebab diorang ni banyak buat kerja dalam sektor ekonomi tak formal. Maknanya tak ada safety net macam Perkeso ke, KWSP ke. Dan cuba bayangkan, laporan tunjuk ada lebih kurang 3.2 juta rakyat Malaysia yang langsung tak masuk dalam tenaga buruh formal sebab komitmen keluarga kat rumah. Dan 98% daripada jumlah tu adalah wanita. Besar tu! Kalau nak nampak lagi jelas impak dia, nilai kerja penjagaan yang tak berbayar kat Malaysia ni mencecah 379 bilion ringgit setahun. Ya, bilion, bukan juta. Sistem ekonomi rasmi kita sekarang ni seolah-olah masih gagal nak cover dan lindung golongan ni sepenuhnya. Sebab itulah, perlindungan sosial kat peringkat akar umbi yang digerakkan dari dalam komuniti itu sendiri memang sangat-sangat kritikal. Ia bukan lagi satu pilihan tau, tapi dah jadi satu keperluan yang amat mendesak. Jadi macam mana nak selesaikan isu ini? Kita beralih ke bahagian 2. Kita tengok macam mana tabung santunan Kasih Selangor tampil sebagai solusi akar umbi. Di sinilah persekutuan seni silat cekak pusaka Ustaz Hanafi Cawangan Selangor betul-betul tunjuk taring kepimpinan dorang. Kalau dulu, komuniti selalu terpaksa bergantung pada derma kilat je bila ada kematian kan? Yalah, selalunya kutipan tu bersifat reaktif dan jumlahnya tak menentu. Tapi sekarang, dengan wujudnya tabung santunan kasih ni, dorang dah ubah amalan lama tu jadi satu sistem pengurusan risiko yang jauh lebih tersusun, telus dan yang paling penting, mampan. Secara mudahnya, tabung santunan kasih ni bertindak macam satu lantai perlindungan sosial. Ia manfaatkan kekuatan kolektif, kumpul kudrat semua ahli untuk serap apa-apa kejutan ekonomi kalau musibah melanda. Langkah ni secara tak langsung angkat taraf persatuan silat tu sendiri. Dari cuma tempat orang belajar langkah fizikal, bertukar jadi satu agensi keselamatan sosial yang memayungi ahli dia. Memang satu game changer. Seterusnya di bahagian 3, mari kita lihat macam mana perlindungan ini direka secara menyeluruh untuk seisi keluarga. Pusaka Hanafi Selangor buat skim ni dengan satu niat utama, nak pastikan semua ahli mampu sertainya. Cuba berhati betul-betul, yuran pendaftaran dia cuma RM20 je. Sekali bayar seumur hidup tau. Lepas tu, sumbangan tahunan pula cuma RM30. Sangatlah berpatutan. Dan yang paling best, ia lindung seisi keluarga. Kalau ahli meninggal, diperuntukkan RM300. Kalau pasangan atau anak yang belum bekerja meninggal, RM200. Dan bagi ibu bapa kandung pula, RM150. Pendek kata, dengan komitmen yang sangat kecil, kita dah berjaya beli satu jaminan perlindungan maruah untuk seisi rumah masa berdepan detik kecemasan. So, siapa yang layak join? Persyarat dia amat mudah dan inklusif. Tawaran ni dibuka secara eksklusif kepada semua ahli pusaka Hanafi kat Cawangan Selangor. Tak kiralah anda baru je mula berjinak-jinak kat peringkat asas, sampailah kepada mereka yang dah tamat silibus, perlindungan ni cover semua sekali. Tak ada seorang ahli pun yang akan dipinggirkan. Bagi memastikan semua berjalan lancar, fasa pendaftaran pertama akan mula dibuka secara rasmi pada 25 Januari 2026. Lepas tu, majlis peluncuran rasminya pula pada 7 Februari 2026. Jadi, tolong save the date ya, tandakan kalender anda untuk anjakan sejarah yang besar dalam komuniti persilatan kita ni. Akhir sekali, bahagian 4. Sertai jaringan keselamatan kami. Ini adalah masa untuk tindakan anda. Inisiatif semurni ini memang takkan ke mana kalau tak ada sokongan dan penyertaan langsung daripada anda semua.
Kalau anda adalah ahli kad Selangor, jangan tunggu lama-lama. Ambil langkah sekarang. Terus hubungi jawatan kuasa yang uruskan pendaftaran ni. Anda boleh kontak Encik Wan Fadil kat talian 013-745-2721 atau Encik Zeriman kat 016-333-3232. Boleh juga cari wakil Selangor kita, Encik Nur Raziman kat 012-649-6929. Dua orang ni semua sentiasa bersedia je nak bantu realisasikan komitmen perlindungan ni. Pada akhirnya, kekuatan sebenar sesebuah warisan tu bukan cuma letak pada kehebatan kita mengelak tumbukan kat gelanggang, tapi pada persediaan kita menahan kejutan hidup yang sebenar. Pusaka Hanafi Selangor dah pun siapkan perisainya. Persoalannya sekarang, adakah anda sedia nak melengkapkan pertahanan fizikal anda tu dengan pelindung kewangan ni? Ini semua demi memelihara maruah dan kelangsungan masa depan keluarga kita juga. Fikir-fikirkanlah dan bertindak dengan bijak. Terima kasih sebab sudi luangkan masa bersama saya dalam penerangan ni. Terus melangkah dengan berani.